minta teman-teman semua, sahabat-sahabat yang bersumpah wallahi wabillahi watallahi untuk menjaga agama ni. Semua bertubuhan-bertubuhan berbai'ah, semua para pendekar panglima, semua mereka-mereka yang pernah berjanji untuk berjuang menjaga agama ini, agama kamu sedang diinjak-injak, agama kamu sedang dipijak-pijak, agama kamu sedang dihina. Maka kemanakah diri-diri kamu semua? Sibuk, kami pun sibuk, tapi kami ada masa untuk agama Allah. Nanti kalau kamu sibuk, beri alasan sibuk, nanti di akhirat kamu memohon bantuan Allah supaya dosa kamu tidak diseksa, Allah tidak pedulikan pun kamu, sebab kamu adalah pembohong agama. Jadi sebab itu, kita dalam keadaan begini, kaum lain, orang lain, agama lain, mereka boleh bersatu untuk menghentam JAKIM bertubi-tubi, bukan satu dua yang menghentam. Sebelum ini Tarikh Sakuk menghentam dalam isu halal, CJ halal, kemudian diikuti pula dengan Kekemat mengeluarkan isu sensitif kepada orang Melayu berkaitan dengan stoking kalimah Allah dan sandwich babi. Dan begitu juga kemudian isu garis panduan untuk orang Islam supaya ada peraturan garis panduan ketika pergi ke tempat acara yang bukan Islam pun dibantah oleh pemuda-pemuda, oleh DAP dan juga kroni-kroni mereka. Dan akhir sekali, kita diremukkan lagi hati dengan PM kita bercakap tidak menyokong cadangan JAKIM yang agensi ini di bawah beliau. Patut beliau pergi dulu, berbincang dulu, berjumpa dengan mufti dulu, baru keluarlah statement garis panduan itu. Bukan bercakap sembrono di hadapan kuil, di hadapan patung Hindu, di hadapan tempat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat tak bertanggungjawab. Dan ini menyebabkan beraninya puak-puak ini. Oleh kerana mereka melihat pengaruh ini seolah-olah Perdana Menteri kita mudah mengikut kehendak mereka, maka mengambil kesempatan pula cadangan untuk mendapatkan menteri yang bukan Islam pula di Parlimen. Jadi kita dapat lihat permainan mereka ini tidak akan berhenti di sini. Termasuk kita berdepan dengan kes nak jago saman pula. Satu menteri lagi nak jago saman kerana mempertahankan buku yang berbahaya kepada akidah Islam, Bikamin Hanayo, yang kita difahamkan lebih 200 laporan polis kita telah buat. Kerana buku itu sangat berbahaya. Tapi tak cukup mereka saman Tan Sri Musa Hasan, mereka saman Dr. Kamarul, dan sekarang mereka saman pula yang ketiga Patih di Perak pula, di Mahkamah Ipoh pula. Jadi nak gambarkan puak-puak ni ada je kerja dia. Ada je kerja dia. Dia kerja nak nakut-nakutkan orang Islam dengan undang-undang. Dia nak takutkan orang Islam dengan saman. Dia nak takutkan orang Islam supaya tak berani bercakap. Sedangkan dalam masa itu mereka bercakap dengan lantang menuntut hak mereka. Mereka menuntut apa yang mereka nak. Sehingga kan hak agama kita pun dia nak rembat. Hak istimewa agama kita pun dia nak ambil. Inilah perkara. Inilah yang kita takut. Sebagaimana berlakunya negara Palestin. Bila mana puak-puak Yahudi laknat ni, yang Zionis ini, mereka pergi masuk dengan cara lunak, dengan cara berunding, dengan cara seperti ini, lama-lama apa jadi? Begitulah nasib orang Melayu di Singapura. Apa jadi? Sikit demi sikit mereka terpengaruh dengan lakonan-lakonan yang dimainkan oleh kumpulan-kumpulan pelampau resis ini. Hakikatnya, apa yang terjadi? Mana pemimpin-pemimpin yang berani sangat bersuara menentang? Kononnya, kalau sekiranya DAP ni kurang ajar, melanggar janji, kita akan sekolahkan mereka. Kita akan lawan mereka. Mana dia pemimpin yang bersumpah? Kononnya kalau puak-puak kafir ni kurang ajar dengan Islam, kita akan lawan. Adakah anda semua sudah jadi lalat? Takut dengan singa? Mereka cabar dan mereka anggap kita ni nilai lalat saja. Kalau Dr. Akmal, ketua pemuda tu, dia anggap lalat saja. Sebab ngak komen sudah jadi singa. Sebab mereka merasakan di mana-mana acara pun singa lah yang berkuasa. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau sudah cacing naik ke mata, beri betis nak peha, beri peha nak dada, beri dada nak kepala, last sekali seluruhnya dia akan diambil oleh bangsa penjajah ini. Maka kita tidak boleh berdiam diri lagi. Maka pada hari ini saya menyeru kepada semua yang mengucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalau anda semua masih ada lagi iman di dalam hati, tanpa kira kumpulan mana, tanpa kira jawatan apa sekalipun, kalau kamu masih memiliki iman untuk mempertahankan agama Allah, maka kamu hendaklah bangkit, sekurang-kurangnya membuat laporan polis sebagai pantahan kamu, sebagai tunjukkan rasa hati kamu, rasa iman kamu tercabar dengan ancaman dan kurang ajarnya kumpulan-kumpulan resis yang mengganggu agama kita yang begitu bertubi-tubi pada masa kini. Lepas ni keluar lagi, saya percaya keluar lagi. Sebab itu kita minta pada kerajaan Malaysia, bukan hanya polis, minta pada duli-duli tuanku yang ni Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu, kena berperanan, kena bersuara. Sebab mereka bersumpah untuk jaga agama. Jangan biarkan, sebab lepas pada ni entah